Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi nona manis pandan. Okey, mula-mula kita akan sediakan dulu daun pandan untuk buat air pandan. Ni ada 5 helai daun pandan, kemudian kisar bersama dengan 1 cawan air dan tapiskan untuk dapatkan air pandan. Untuk bahagian pertama ni, bolehlah masukkan 3 sudu besar gula. Kalau nak manis boleh lebihkan gula. Masukkan juga sedikit berwarna hijau dan juga berwarna kuning. Nak pekatkan lagi yang bahagian hijau ni, boleh masukkan 2 sudu besar tepung gandum. Sebelum masak atas dapur tu, kita kacau dulu bagi tepung tadi tu larut. Kemudian masak pakai api yang sederhana kecil. Bila dah meletup-letup tu, bolehlah tutup api. Untuk bahagian hijau ni sekejap je masak, lebih kurang 5 minit. Kemudian ketepikan dahulu. Untuk bahagian yang pi gula, pecahkan sebiji telur, masukkan 1 cawan santan, 1 cawan tepung gandum, dan last sekali boleh masukkan 2 sudu besar gula. Bahagian putih ni kita kacau sehingga semuanya sebati, tak perlu masak atas dapur. Bila dah sebati dan tak ada lagi tepung yang masih berketul tu, barulah campurkan dengan bahagian hijau yang kita masak tadi. Bahagian hijau ni masih lagi panas, boleh je teruskan masukkan ke dalam bahagian B tadi, kemudian kacau rata. Kalau warna tu masih lagi pudar, boleh je tambahkan sedikit lagi berwarna hijau dan kacau rata. Bila dah sebati macam ni, ketepikan dahulu. Dan last sekali kita buat untuk bahagian C, yang bahagian putih. Dalam 1 kuali masukkan 2 cawan santan yang sederhana pekat. Nak pekatkan lagi kuah santan ni, boleh masukkan 3 sudu besar tepung gandum. Jangan lupa masukkan garam. Garam ni kena lebihkanlah sikit untuk nak balancekan rasa masing-masing manis nanti. Kemudian kita kacau dulu sebelum masak atas dapur. Kemudian kita masak atas dapur pakai api yang sederhana je. Sambil tu kena sentiasa kacau sebab takut nanti bahagian bawah tu dia akan jadi berkerak. Bila bahagian santan ni dah mula mendidih macam ni, bermakna dia dah masak. Bolehlah matikan api. Bahagian putih ni boleh masukkan ke dalam botol supaya senang untuk kita tuang dalam acuan nanti. Sediakan acuan lompang yang saiz kecil, sapu dulu dengan sedikit minyak. Kita tuangkan bahagian hijau tadi sehingga 3/4 penuh, dan bahagian tengah tu kita masukkan bahagian putih tadi. Lakukan sehingga habis. Kemudian kukus kuih ni selama 10 minit pakai api besar. Bila kuih dah masak nanti tu, bolehlah angkat dan sejukkan dulu sebelum keluarkan daripada dia punya acuan. Kalau acuan ni masih lagi panas, kuih tu masih lagi lembik. Kuih dah pun sejuk, dia punya tekstur tu akan jadi lebih keras dan senang untuk keluarkan daripada acuan lompang tu. Kita cungkil pakai hujung sudu, memang senang nak keluarkan dia. Ini dia kuih nona manis tadi dah pun siap dicungkil semuanya. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 22 biji. Rasa dia memang sangat sedap, lemak-lemak manis. Gabungan antara pandan dan juga santan tu memang sangat sedap. Senang je kan nak buat kuih nona manis. Yang pentingnya kena pakai sukatan yang betul. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.